Nama saya Nur Hazilah binti Muhammad Rahim. Saya pengasas kepada Hikayat Sulaman Enterprise. Saya beroperasi di Semarahan, Sarawak. Tercetusnya idea bermula dari surahan ibu saya lah. Ibu saya seorang penyulam frame gambar. Dari situ tercetusnya idea bagaimana saya berniat nak beli mesin bagi memudahkan penyulaman ibu saya untuk frame gambar. Pada tahun 2010, waktu awal perkahwinan kami, ibu saya menyarankanlah untuk beli mesin bagi memudahkan proses menjahit baju suami. Dari situ tercetusnya idea menggabungkan teknik tradisional dan moden menggunakan mesin sulam. Penggunaan mesin sulam lebih efektif, lebih cepat, lebih laju untuk penghasilan produk kerana perniagaan perlu cepat. Tradisi adalah kekal tradisi. Cuma permintaan untuk menggunakan mesin sulam tu lebih efektif. Motif sulaman tangan dan motif sulaman mesin saya satukan dalam penggunaan software melalui rekaan grafik. Sulaman tangan, contohnya pucuk rebung, saya buat inspirasi menjadikan dalam bentuk pucuk rebung mesin sulam. Untuk tradisional penggunaan tangan, semua sedia maklum, keringkam itu sendiri berasal dari benang emas logam yang disado. Bentuk fizikalnya adalah lepeh. Tetapi penggunaan mesin adalah benang emas yang difabrikkan menjadi selembar benang untuk penggunaan mesin, disado menjadi emas. Perbezaan utama produk Hikayat Sulaman adalah truvasi dari keringkam itu sendiri. Hasil unik keringkam adalah lebih utama berbanding dengan hasil sulam mesin. Tetapi untuk dari segi produksi, kami Hikayat Sulaman dapat menghasilkan contohnya satu hari 3 helai selayar. Di situ produksi kami meningkat bagi mengikut permintaan customer. Selain daripada selendang dan selayar, produk yang dihasilkan dari mesin inovasi Hikayat Sulaman adalah frame hat, frame korporat, beg berasaskan sulam, topi berasaskan sulam, baju korporat, apron bersulam, malah kami boleh menghasilkan beg bersulam. Cabaran pertama yang saya hadapi adalah dari segi kos. Kita sedia maklum mesin sulam adalah amat mahal, cecah puluhan ribu ringgit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi kos tenaga mahir pekerja. Yang ketiga adalah dari segi kos servis, kos rosak. Mesin sulam memerlukan modal yang besar untuk servis dan menukar alat ganti. Penerimaan pelanggan alhamdulillah amat berpuas hati dengan hasil dari Hikayat Sulaman, dan malah ada yang ulang beli beberapa kali kerana mereka berpuas hati dan suka dengan hasil produk kami yang seakan-akan keringkam tetapi masih menerapkan nilai-nilai tradisi. Bagi pendapat saya, sulaman mesin sulam komputer boleh pergi jauh. Di Sarawak ini, bagi pendapat saya, terlalu besar peluang boleh dibuat menggunakan mesin sulam. Setakat ini sudah 13 tahun saya di Sarawak, masih kurang penggunaan mesin-mesin di Sarawak. Niat saya dengan tercetusnya motif keringkam menggunakan mesin dapat melahirkan ramai lagi pelapis-pelapis baru yang dapat menggunakan mesin. Harapan saya tidak lambat untuk belajar. Inovasi adalah sesuatu yang terus diperbaharui dari masa ke semasa. Belajar dan terus belajar. Sehingga ke hari ini saya masih belajar bagaimana untuk menggunakan mesin dengan baik. Saya menawarkan
kelas sulaman berkomputer kepada yang ada mesin sulam. Kepada yang belum ada mesin sulam, berminat nak beli mesin sulam, saya ada jual portable maupun industri, termasuk kelas belajar reka grafik dan kelas cara menyulam menggunakan mesin. Dan kepada yang berminat nak beli produk dari Hikayat Sulaman sendiri hasil dari mesin-mesin kami, saya ada jual di galeri di Samarahan, Sarawak. Terima kasih semua yang berminat. Untuk dapat khidmat kami, boleh ke page Facebook kami, Hikayat Sulaman Enterprise. Terima kasih. Bye.